Assalamualaikum, kia ora. We are now in KLIA. Sebab nak check in, nak menghala ke satu negara yang sangat-sangat cantik. Very special sebab apa kali ni aku trip bekerja Alif Shata and The Locals bersama dengan The Alif Shata family. Konsep dia adalah bring your wife and kids to work day. So it's gonna be fun. The whole band is gonna be, we're gonna check out New Zealand. Make sure korang follow kita orang punya journey and adventure. Mom and Dad sending us off. Mom is here. Dad. We're ready to go and it's going to be a 10.5 hour flight. Kita orang akan fly dari Kuala Lumpur ke Auckland. Auckland tunggu sekejap and then terus to South Island. Kita akan land dekat Christchurch. It's going to be a long flight tapi akan selesa sebab kita fly Malaysia Airlines. Daripada rumah naik dalam kapal terbang yang rasa macam rumah kita. Itulah dia. Mas. Only the best. Thank you Malaysia Airlines. Susu yang kita minum selalu orang cakap daripada New Zealand. So aku nak pergi sana, aku nak try susu New Zealand tu betul tak sama tak dengan rasa Malaysia. Lembu-lembu yang minum air bersih menghasilkan susu yang segar. Yang aku tahu gunung banyak. Aku tahu aku boleh main basikal kat sana, boleh hiking. The best seat. The best seat. The best seat. From Steph to Afri from Malaysia Airlines. New Zealand di hatiku. Travelling ni is satu benda yang kau spend, kau dapat balik pulangan yang worth more, you know. Tak semestinya kau kena spend pergi luar negara ke apa ke. Even kau travel domestically kan, domestically pun you will learn. Tapi dalam Quran pun cakap kan, kita ini pergi tengok tempat untuk kita tahu, lihat ciptaan-ciptaan Allah. That's the best location yang kita pergi nak tengok ni, New Zealand. Full of nature, rugged terrain, best. Special pula lagi, kali ni aku travel bawa anak-anak aku dengan isteri aku. Naik pula airline yang menjadi dekat hati aku. Tahu tak, aku bila fly mana-mana, I will always opt for Malaysia Airlines. Doesn't matter domestic ke, international ke. Sebab apa kan, yang korang yang travel tahu, bila kau dah pergi satu negara yang baru, lama kan, contohnya kau dah lama duduk dekat luar negara, tiba-tiba kau sampai airport, kemudian kau naik Malaysia Airlines. Walaupun kau tak sampai kat tanah air lagi, kau immediately rasa macam kau dah sampai rumah. Betul tak? Saya boleh relate. Okay? So kita off camera jap, sebab kita dah sampai kat ni. Lepas ni kita naik kereta nak pergi dekat dia punya satellite tu. Okay. Take care, okay? Take care, yeah. Listen to your director. Next one, I know that you can do well. Betul lah. Dulu kan, Mama Daddy kita orang hantar pergi New Zealand. Syak yang buat itinerary. So finally, kita orang pula pergi New Zealand. Nak lalui itinerary yang best. Together. Bye Dad. See you. Love you. See you in 11 days. Okay Dad. Yeah, it's weird bro. Come to LIA, to KLIA. Duta KLIA Airport. It's like going home bro. Bye. Why it's so special? Why? Because Malaysia Airlines, if you fly business or first, they will send you on a car instead of a shuttle bus. What's a shuttle bus? So you get to be in a really fancy car. A Porsche. What's a shuttle bus? A Porsche? Is it a Porsche? Oh. No DNA test needed. But is it
Disebabkan aku punya Z Garage adalah YouTube channel manager aku. Dia sukalah aku kalau naik kereta-kereta elektrik ni. Nak meracun tak habis-habis. Maybe not gonna happen. Ini kau baru ni. This is the best. Kalau orang naik flight Malaysia Airlines kan, aku boleh imagine orang luar kalau datang kat sini kan, dia experience kita punya, most importantly, menu kita punya Malaysian hospitality. Hello miss, saya nak satu Ipoh Hor Fun ni. Ya, satu ya. Thank you. Memang sedap weh. So aku nampak nasi kat sana. Jomlah kita makan. Rajuan kari. Ini yang aku maksudkan. Nampak dia macam simple. Tapi hai, tahulah mat. Bismillah. No, bila ada bini mesti kena marah. Sini pun ada kemudahan surau yang sangatlah selesa. Let's go on the plane. Hello. Right, Malaysia Airlines. Ini flight Malaysia Airlines yang seat dia lebih besar. It's a new look, new seats. Lychee Roselle, new menu. Very nice. Iya ke? Alright, thank you. There was one time, kau ingat tak trip yang Malaysia Airlines kita pergi London waktu tu kan? Yang aku tidur kat business suite tu. 13 jam aku tak bangun. Aku tidur sampai cabin crew tu tanya budak-budak lokus, Alif okey ke? Dia selamat ke? Dia buat apa yang dia tidur 13 jam? Padahal selesa sangat dia. Memang aku tidur lah. Ini touch screen, feature baru. Screen dia laju kan? Yang tu nak panggil nama apa ni? Kau biar betul. Betul. So, flatbed Malaysia Airlines memang antara the best. Seat baru. It's gonna be very comfortable. 10.5 hour flight. Aku akan tidur. Biar aku duduk seorang. Syed akan jaga anak-anak kat depan. Kau tak payah popcorn. Kau makan kacang. Famous signature kacang Malaysia Airlines sambil layan movie. Layan kacang. Kenapa sekarang aku ada Nega Alif Sate ya? Sebab masa aku kecil-kecil, first time aku naik kapal terbang, aku naik Malaysia Airlines. Dan masa tu sebab mak bapak aku fly pergi ke UK, diorang nak sambung study. So rezeki kita orang anak-anak semua, adik-beradik aku semua dapat pergi lah. So kau bayangkan first time naik kapal terbang kan. Lepas tu kau dihidangkan dengan sate. Masa tu umur aku 7 tahun. Dan bila aku makan sate
dalam flight Malaysia Airlines, aku teringat balik seat tu. Aku duduk sebelah kiri, bapa aku duduk sebelah kanan. Dan aku makan sate. Dan sekarang aku berniaga sate. Naik Malaysia Airlines. Dan kali ni aku bawa anak-anak aku pula. Life is a circle. It's a circle. It always comes back. Alhamdulillah. So always do good. So jom kita makan sate. InsyaAllah satu hari nanti Alif Sate akan ada atas flight Malaysia Airlines. Currently lagi 1 jam 28 minit sampai ke Auckland. Aku skip breakfast, but the kids seems to be enjoying the breakfast. The service is nice, of course. Once we land, kita dah land kat Auckland, dan kita tunggu sekejap dalam another hour to the next flight to Christchurch. Alhamdulillah best. Tidur experience di MAS memang tak boleh dipertikaikan. Betapa selesa. Cumanya kita terpaksa mengorbankan masa tidur kita untuk makan. So makan dia seperti biasa MAS, makanan Malaysia. Butter chicken untuk makan malam, breakfast nasi lemak. Dan paling best sekali buat peminat-peminat kereta, kita abang-abang, lelaki-lelaki, bapa-bapa, kita ada seat Recaro. Steady Malaysia Airlines. Si Recaro tu tidur. Laut ini cinta. Seal ni dia ada lagu. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on a grave. Oh ya hoi, kita semua gembira. Oh ya, orang dapat harta. InsyaAllah. Wow. Aku tak tahu nak cakap apa.